Kereta banyak petang ni. Pukul 5 masih panas. Ada siapa nak masuk klasik ke? Nak bagi free. So you go to Farah? Okay guys, hari ni hari Sabtu 21 Jun. Kita nak bike check in untuk event Powerman 2025 Worldtron. Ada dua kategori, short dengan klasik. Aku masuk short lagi. Tapi dua jiran aku ni masuk klasik. Abang Yusman dengan Scott. Scott ni memang basikal perang dia lah. Satu lagi depan tu Yani dengan track Imonda Custom. Alright. So suasana meriah guys. Sebab hari ni bike check in sampai pukul 5.30. Sekarang pukul 5 petang. Cuaca masih panas. So tu dia punya tempat parking bicycle. So belah kiri POJ tu, kalau Justice tu, belah kiri ni semua klasik. Short belah kanan. So masuk semua tengah-tengah. Lepas tu aku belok kanan, yang dia orang ni akan belok kiri lah. Aku seorang di short. Wristband. Okay, Jun. Pulak. Yes. Jom. Okay. 2869. 28 ni room 3. Terima kasih. Okay, row number 3. Row number 3. 2869. 2869 nombor 3. Terima kasih. So aku punya nombor 2869, row ketiga. Sepatutnya di sebelah kanan ni. Sebelah kiri POJ 2869. Tengok matahari guys, perik. Oh, yang sebelah kiri ni dah banyak orang dah letak dah. Time ni lah korang nak tengok basikal-basikal yang cantik-cantik guys. Alamak, 28 jauh lah pula. So kita menuju ke Wisma Tani. Ni dulu dia tahun lepas klasik. Tahun ni dia masuk short. Pucuk lah sejam setengah. Laju. Jam setengah tu bike je. Ni masuk siapa? Ali? Apa? Hasan? Alamak, baju klasik. Klasik lagi? Klasik lagi? Tak adalah. Follow kan? Follow coach kan? Follow pacer, kita follow pacer lah. Wave 1, wave 2? Selesa tahun lepas. Wave 1 semua wave 1 Tapi dia tak ada tanda pun. Tak ada tanda pun kan? Dia cakap je kan? Assalamualaikum. Masuk. Okay. Ya ni bang? Malam sikit Okay. Okay guys, dah jumpa 2869 dekat dengan Wisma Tani, Menara Petra. So biasanya kita akan lari daripada sana, sana tukar basikal, dan kita akan transition ke sana lah. So hujung ke hujung lah. Tahun lepas pun aku dapat hujung, tahun ni pun dapat hujung. Tapi nampak macam mana, kita layan saja. Okay, so untuk check in memang dah kena pakai wristband. Okay, 2869. Lepas tu stiker di basikal. Ini longgar ni. So besok pagi aku akan datang letak lampu belakang bawah dia supaya tak kena tayar lah. Okay. And then satu lagi, helmet lah. Helmet tak perlu letak sekarang pun tak apa, dia just nak nampak. And then masa check in tu korang kena, dia akan check semua. And then dia akan check juga test brake lah, working ke tidak. Okay. So itulah requirement untuk masuk dalam bike check in. Alamak, Fisharin pun ada. Mantap. So nak letak basikal ada dua cara lah. Nak letak pakai handlebar boleh. Macam aku letak dekat saddle lah. So jam dah pukul 5 suku.
Masih ramai lagi yang masuk. Sepatutnya tutup ke 5.30. Pasal dia anjak kot pukul 6 kot. Sebab ada banyak lagi basikal yang tak masuk lagi. Tapi cuaca memang panas weh. Topeng yang tahun lepas dia lepas hujan. So masa check in tu memang sedap lah. Cuaca sejuk. Harap besok tak panas sangat ataupun malam ni hujan saja. So di sebelah kanan aku Polygon 100. Di sebelah ni adalah Pardus. Pardus apa ni bang? Pardus Evo. Evo kan? Evo Spark kan? Spark Evo. Spark Evo. Mantap. Mula ada TT bike. Ya, jumpa esok. All the best eh. InsyaAllah. Mula InsyaAllah kat sini tak? Peser saya peser. Saya pun belakang. InsyaAllah. Event yang bagi aku memang meriah, seronok, rasa macam atlet powerman lah. Untuk kita yang newbie ni. Kalau geng-geng yang dah power, dia punya level Ironman langkah pergi lah. Cantik kuning ni. Basikal apa ni ya? Basikal apa ni? Bridgestone. Tengok macam mana YouTuber bekerja. Nampak? Ingat senang ke nak rakam? Sembang basikal is free. Tu dia. Busy? Banan? Jangan busy sangat. Bukan semalam dah ada ke? Semalam ambil rezeki je. Hari ni baru check in. Dahsyat ni. Mana sana? Sorry. Alah, termasuk pula. Keluar sini. Pening lalat sikit. Sama-sama rekod. Basikal juga bang. So apa cerita? Shot je. Shot je. Yelah. Terima kasih. All the best. Okay, TV bang. Kacak. Jangan lupa Jumpa lagi. Subscribe TV Kacak sekarang macam-macam dah jual. Terpaksa. Terpaksa. Hidup ini keras. Kita nak survive. Mencari duit untuk upgrade basikal. Jangan lupa subscribe TV Kacak. Okay? Okay bang. All the best bang. Habis shopping sikit. Okay bang. Okay, sekarang 5.27. Kita nak tengok dia tutup macam mana. Sebab kalau ikutkan ramai lagi tadi. Tempat ruang tu masih kosong lagi. Last 2 minit, whistle dah berbunyi. 5.30 petang tepat. Gate telah ditutup guys untuk short dan juga klasik. Betul-betul tutup. Tu tak tahulah tu, mungkin ada sedikit tolak ansur, mungkin boleh. Tak pasti macam mana. Ataupun security yang akan masukkan. So ini Jeff, pengarah untuk Powerman. Tutup So pastikan time management korang betul. So ini ada tempat keramat esok untuk finishing line. Sebelah kiri short, sebelah kanan klasik. Sekejap kalau lalu daripada depan tu pergi ke Maybank, masuk sini. Betul-betul berdepan dengan POJ. Ini yang selekor ni yang nak push ni. Selekor ni yang push lah. Orang pun ramai kan. Orang ramai ni. Semangat ni. So tahun lepas short, tahun ni klasik. Macam mana? Ui, dah cukup training lah. Biasa lah, saya tahu alasan. Alasan sama, tapi kita dah pakai peak flow tu, mungkin perform esok. Rasa hidung, kembang hidung tu. Okay guys, baik check in event Powerman 2020 punya kali ketiga. Aku masih short. Jadi sudah tukar kepada klasik. Semoga berjaya semuanya. All the best, finish strong dan moga-moga semua tak ada apa-apa injet lah. Okay guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya. Ciao.